if you're lain harga, minyak naik, I'm blaming you. Anda juga mungkin mengakibatkan orang lain kos minyak dia orang naik juga. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke podcast Tekan Habis. Episod 82. Betul tak, Aiman? Ya, benar, 82. Terror lah kau boleh ingat kali ni. So anyways, selamat datang, selamat kembali ke podcast Tekan Habis bersama saya, Cik Taurik. Sebelah saya Abang Irzal. Dan tadi kita dah tengok dekat belakang tabir di konsol, kita punya penerbit Cik Aiman. So episod 82. Okay, untuk konteks, saya dan Abang Izzal record episod ni awal sedikit pada petang hari Khamis 9 hari bulan April. Sebab ada sebab saya minta kita record awal sikit minggu ni, sebab besok saya pergi merantau. Bila Taurik nak enjoy, kita orang semua kena ubah masa. Janganlah marah. Okay, saya merantau ke mana, nantikan episod akan datang. So macam biasa, Tapi merantau naik motor okey lah. Saya pergi kembara naik motor kesayangan saya lah, Abang Izzal. Yalah, nasib baik naik motor sebab tengok berita sekarang ni, harga minyak. Tak boleh bawa bincang, bang. Saya pun rasa, bang. Saya pun terasa, Abang Izzal. Sebab ramai kawan saya tahu motor saya tak pernah merasa budi 95 kat Malaysia. Until the prices went up to where it was now lah. Sebenarnya masih lagi guna RON 97 sekarang. Tapi saya tengah fikir-fikir, maybe dah cukup masa saya downgrade pakai budi 95. But anyways, yes, harga minyak tak boleh bawa bincang. Okay. Tak boleh bawa bincang. Masih lagi RM1.99 seliter untuk petrol bersubsidi, budi 95. Tapi untuk yang tidak ada subsidi, pada hari kami merakam episod ini, harga sudah menjadi RM4.27 seliter, naik 40 sen. Yep. Dan RON 97 pun naik 40 sen, RM5.35 dah pecah balik RM5 lebih seliter. Dan saya pun rasa sakit yang mengerikan bagi saya lah, kan, kesian kawan-kawan kita yang pakai diesel. Itulah dah RM6.72 seliter bagi diesel B10, dan RM6.92 seliter bagi Euro 5 B7 di Semenanjung. Naik 70 sen tu. Patutlah Tuan Haji Bangau hari tu murut. Yang lebih merisaukan adalah bagi siapa yang hanya ada satu kereta diesel, dan juga mereka yang, dan kita juga, walaupun kita pakai petrol terkesan sebab bila kita semua lori-lori yang hantar barang kita ke makanan kita, barangan kita semua menggunakan diesel, kos barangan akan naik. Seperti apa kita bincang dengan Abang Luke minggu lepas. So kepada mereka yang beri komen yang menyokong dan memberangsangkan untuk episod tu, terima kasih. Sekali-sekala kita keluar sekejap, kita layan topik yang hangat sikit. Tengok episod dengan Luke minggu lepas, sebab banyak, kalau anda belum tengok, kami melihat secara makro apa yang sedang berlaku di Timur Tengah dan bagaimana ia membawa impak kepada kita di rantau ASEAN dan di Malaysia secara spesifik lah. Right? Okay. Bincang pasal kita punya tetamu minggu lepas. Minggu lepas Abang Izzal pun jadi tetamu, kan? Ya, saya dipanggil oleh The Pocket. Dia ada satu podcast di bawah Media Prima. So saya pergi balai berita, bercakap sedikit tentang penggunaan EV dan PHEV dan bandingkan dengan penggunaan ICE lah. I hope I did a good job. Nanti saya tengok dan saya akan bagi ulasan saya lepas saya tengok episod tu, sebab saya baru perasan episod tu baru naik semalam, masa sebelum hari kita record ni. Betul. Nanti kita layan. apa-apa pun, macam biasa, kita bukakan kita punya episod ni dengan segmen news dan happenings. Dan sebelum tu, Bang Izzal, kita tak ada tetamu minggu ni. Minggu ni kita tak ada tetamu sebab hari ni kita bercadang untuk membuat satu lagi episod Selam Rinci. I think, saya rasa kita punya penonton dah perasan kot, dah ada satu trend yang kita dah buat. Kita sekarang ni disebabkan oleh isu-isu yang agak urgent lah bagi saya, bila kita bercakap terutamanya tentang harga minyak ni. Jadi kami di Tekan Habis, kita rasa yang kita patut buat masa inilah, kan,
bertemakan benda-benda yang kita tak boleh menyelesaikan masalah. Kita mungkin tak boleh selesaikan masalah di Timur Tengah. Tak boleh. Dan itu ada satu brother tu tengah hari-hari buat kan. Tapi hari ni kita nak minggu lepas kita bercakap tentang masalah dunia. Hari ni kita bercakap tentang apa yang kita boleh buat. So I think this episode is important. Okay. Jadi kita akan ada actually it's going to be a good lineup of guests, tapi kita akan tunjuk anda minggu depan lah siapa tetamu kita. Tetamu lepas ni agak istimewa. Nanti dan anda nak dengar apa yang mereka nak cakap. Tapi okay, Torik, let's do the news. Okay, so macam biasa kita buka dengan pelancaran produk-produk baru. Abang Izzal dan saya sempat pergi tinjau pelancaran. Sebenarnya bukan pelancaran, pengumuman harga rasmi. So pelancaran rasmi lah. Boleh lah. Kira pelancaran rasmi lah untuk Mitsubishi X-Force. So kita dah banyak bincang pasal Mitsubishi X-Force ni. I think it's a very interesting BSUV proposition daripada sebuah jenama legasi Jepun. Dan harga dia masuk akal lah. Ada dua variant urban RM109,980, variant ultimate RM119,980. Dan terus terang bang, dalam segmen yang sangat-sangat padat iaitu BSUV ni, I think the X-Force ni rupa dia handsome. I was about to say that. Ini adalah pengenalan kereta Mitsubishi yang nak kata the previous model wasn't as recent kan. Dah lama dia tak keluar model, and mereka masuk dalam segmen yang bagi kami lah ditekan habis adalah segmen yang paling mencabar untuk masuk sebab banyak pilihan. Padat. Dan mereka sangat masuk padat dengan harga yang agak kompetitif. Sebab CKD. Sebab CKD, right? Dan harga ini dah lawan dengan Proton X50. Dia dah lawan dengan JQ J5 yang baru dilancarkan, saya rasa dalam sebulan lepas Bulan lepas. This is a very strong segment. Kita belum cerita lagi pasal EV semua lagi. Ada banyak EV dalam segmen ni, termasuk IMA 7, MGS 5. Dan dalam bracket harga ni lah. Bracket harga ni dan segmen ni lah kan. Because you cannot discount the fact that EVs are always going to be priced higher because of the offset of because of the technology primarily lah. Tapi dia sebab ada offset atau trade off dengan harga, dengan pembelanjaan minyak. They now for me become a consideration. Okay. Dulu kita tak bercakap pasal EV sangat. And kita selalu cakap sebab harga minyak ni tak berubah. Tapi walaupun sekarang masih lagi berubah, everybody is also thinking about maybe it can change and this is not going to be forever. Itulah. So saya rasa the EVs are now coming into that, especially bagi mereka yang melihat perbelanjaan untuk kenderaan bukan hanya dari segi harga kereta sahaja, just the sticker price semata-mata. Bukan semata-mata harga dia belian. Dia melihat kos pemilikan secara keseluruhan. Long term. Dia campur maintenance, dia campur bahan api yang perlu digunakan. I think that's why the B segment SUV is interesting. Itulah. But apa yang juga menarik adalah walaupun kereta ini harga dia very competitive, in fact very accessible, right? It is a non-turbo engine lah, 1.5. Bermaksud dia punya power output tidak akan apa, I can't find the word to describe the X50 engine though, this 4-cylinder kan. The word that I have now in my head is segila. Segila the IGT. Dia kurang sikit as lah. Raw as as energetic, but for a lot of drivers who drive the Mitsubishi, who cares kan. Kita tengok siapa yang beli, dia bawa kan pemilik pertama kan. I don't think power matters to them, and now there's an offering for this sort of segment, and that's what makes it interesting for me. So, and saya pasti dengan apa yang Abang Izzal baru cakap tadi, I think you're right. Sebab masa acara pengumuman harga ni, Mitsubishi Motors Malaysia telah dedah mereka dah terima lebih daripada 2,600 tempahan. Very very impressive number. Ini belum lancar lagi tau. Setakat ni macam Expander kan. That was the last model they launched. Dulu kita ada jangan lupa Triton. Okay, let's talk about the kereta bukan Triton pickup tu pickup truck lah kan. Untuk kereta especially yang ni, before that we had the AirTrack. Okay, kan? Atraj, Mirage, ASX. Nobody really complained about the car kan. Semua orang, well, I don't know lah, bila kita cakap reliability, kita selalu cakap pasal Toyota dengan Honda, but for some reason kita selalu lupa pasal Mitsubishi. Kita selalu terlepas pandang Mitsubishi kan. But they are reliable. In fact, our
national brand started with that brand, and I guess produce reliable cars. Betul. Kan? And that's very very interesting for me lah. Itulah menarik. So apa-apa pun kita ucapkan semoga berjaya kepada Mitsubishi Motors Malaysia sebab I believe this is a very exciting product. So kita nantikan dan insyaAllah kita akan cuba usaha dapat kereta ni untuk pandu uji nanti. Boleh. Kita bagi ulasan kita. Okay. Sebanyak mana boleh. Okay, moving on. Alah, bincang pasal BSUV. Abang baru je cakap kawan-kawan kita kat Proton X50. X50 kemas kini. Ada lagi satu kemas kini dengan warna. Warna. The Quartz Black nama warna baru dia Quartz Black. Dan sebenarnya Quartz Black ni ditawarkan dalam edisi terhad yang dilancarkan diam-diam bulan lepas. So edisi tu dipanggil Black Edition, hanya 200 unit. Tapi permintaan dia sangat tinggi, sangat menggalakkan. Ini telah mendorongkan Proton untuk buat rombakan sikit kepada pilihan warna untuk XUV. So sekarang Quartz Black dah jadi satu pilihan standard. Black is always sleek and sexy. Alah, ada pepatah modern orang Malaysia apa tau, hitam itu premium. Okay, I've never heard that before. There's an English equivalent yang saya pernah dengar. Okay, fine, never mind. What's the English Tapi one? saya dengar Taurik ada warna yang tidak lagi akan dijual, disambung. Okay, so Quartz Black ni dia ganti warna Ruby Red. Sebenarnya warna Ruby Red ni, walaupun warna merah ni agak popular dengan X50 yang lama, dan ditawarkan dalam X50 facelift batch awal-awal, warna ni sebenarnya warna dah lama daripada Proton. Ruby Red ni dia share dengan apa tau? Proton Iris dah out of production. So dah cukup masa lah warna ni digugurkan lah. So mungkin kita akan lihat pilihan warna merah kembali kepada X50 dalam masa terdekat. Tetapi buat masa sekarang dah tak adalah pilihan warna merah ni. So Tori bagi satu idea lah. Saya dalam kepala saya, macam mana orang membuat planning untuk warna kereta. Satu adalah pemilihan warna. I think that's a styling issue. But once the colour is decided, dia punya tone dah ni, saya rasa ada banyak aspek yang bagi saya lah, if you want to nerd out, satu yang menarik daripada bagaimana mereka membuat persediaan untuk nak buat cat dalam batch yang besar, kepada memastikan yang colour ni dia setiap batch akan berbeza tau. Plastik part pun sama. Jadi macam mana mereka, sebab kereta kan bila dipasang dia akan cat, saya tak pastilah setengah kereta dia cat sekaligus semua. Some processes pintu dia cat di tempat lain dan dipastikan yang konsistensi dia sama lah. Nak jaga benda tu. It's interesting to talk to somebody who has that experience. Okay. Sebab ni kita kena ada body and paint. So saya tahu apa idea benas Abang Izzal ni. Abang Izzal nak pitch the idea. Apa kata kita jemput pakar BNP, pakar body and paint. Saya berminat dari segi yang buat body and paint, bukan di workshop tapi di kilang. Bukan pasca jualan, tapi di tahap Kalau tahap anda berminat, sila letakkan di ruang komen. Please tell us that this is something you also want to hear. Okay. Kalau cukup, kita cari. InsyaAllah kita usahakan. Alright. Okay, moving on. Next. Daripada kereta kecil kita pergi ke kereta besar. Kawan kita kat KSM, Kia Sales Malaysia telah Ni bukan umumkan. kereta besar Torik, kereta besar gila. Kereta besar gila. Tapi ni dia besar lah. Sebab kena ingat, kalau besar gila tu, kereta ni dia ada spek 11 tempat duduk. Itu memang besar gila. Tapi on the other end, dia ada spek mewah, 7 tempat duduk. Dan kita sekarang tengah bercakap tentang model Kia Carnival. Kia Carnival facelift. So Kia Carnival facelift sekarang dah ada versi 8 tempat duduk. Maknanya dia punya second row dah tak ada captain seat lah kan. Dia tak ada captain seat. Dia macam bench lah terus. Dia bench 3 orang. Bench dia bukan yang folding bench yang tengah tu boleh lipat, bukan dia terus boleh lipat Boleh. Satu fungsi unik pasal Kia Carnival 8 seat ni, barisan kedua dia bench 3 orang tu, Abang Izzal boleh susun pusing tau. Dia boleh rear facing tau. Menarik. Sangat fleksibel, sangat versatile. Dan harga dia okey lah. Mahal sikit tetapi lebih accessible daripada versi 7 seat. Dia lagi murah daripada 7 seater kan? Posisi dia di antara versi 11 seater dengan 7 seater. Faham. 11 seater harga dia lain sikit sebab dia dah klasifikasi sebagai kenderaan komersial. So dalam konfigurasi 2-3-3 saya kira, do you think this is a response to
our current diesel prices sebab kereta ni hanya ditawarkan dalam diesel saja kan. Betul-betul. So untuk konteks, Kia Carnival 8 seater ni harga dia RM238,888. RM240,000 lah kira. Okay. So dia murah lagi daripada versi 7 seat. Versi 7 seat tu premium dia dalam kemewahan macam Captain Seat Sekiro tu lah. Tapi yang ini mungkin satu respon kepada situasi harga diesel sekarang. Tetapi entahlah Abang Rizal, kita Well, 2 episodes ago or maybe 3 lah, sebab saya rasa saya cakap ni sebelum isu harga minyak ni naik kan. I've always been interested to see how Kia will do, and now they only have one model, and it's this one model yang saya rasa merencatkan sikit lah progress diorang sebab not to their fault, tapi sebab isu harga semasa bahan kan. api, But maybe they should bring in the hybrid as soon as possible. setuju. Sebab versi hybrid untuk Kia Carnival yang mengguna nadi enjin petrol memang sekali kat Malaysia, ekspor ke Thailand. Bayangkan. That's also very interesting why, since it's here, why they don't sell it here kan. So apa kata kita cuba korek nanti bila kita kita cuba. Kita cuba dan apa-apa pun untuk sesiapa yang sedang mencari MPV yang besar gila macam apa Abang Izzal cakap, dah ada pilihan 8 tempat duduk daripada Kia Carnival 8 seater. Okay, moving on kepada lagi satu kereta yang agak besar juga saiz dia, yang bakal tiba dalam pasaran kita tidak lama lagi. Malah dah buka untuk daftar minat secara atas talian. Denza B8. So Denza Malaysia dah umumkan Denza B8 dah buka untuk daftar minat secara atas talian. Dan kepada mereka, supaya mereka tak keliru, kita dah tengok dah Denza B8 ni. Masa bila tu Abang Izzal? Malaysia Auto Show kan. Bukan tahun lepas kan? Bukan, tahun sebelum tu. Okay. Siapa yang dah pergi Malaysia Auto Show tahun 2024 akan ingat dekat booth BYD mereka ada tunjuk satu SUV yang besar yang rupa dia seakan-akan kecokan antara Land Rover Defender bersama G-Class Mercedes. Masa tu masa ditunjukkan model tu dinamakan Fang Cheng Bao 8. Tapi saya difahamkan sub jenama Fang Cheng Bao ni hanya akan digunakan dan dipasarkan dalam pasaran China sahaja. Versi ekspor dia dipasarkan sebagai sub jenama Denza. So nama dia untuk pasaran kita nanti Denza B8. Apa yang menarik, SUV ni dia memang SUV tulen yang betul 100%. Dia pakai leather on frame chassis. Dia ada pacuan 4x4 4 roda yang betul dan sebagainya. Dia ground clearance apa semua memang betul, memang boleh off-road. Tetapi yang paling menarik, dia pakai train kuasa DMO plug-in hybrid. Ini menarik. So this would be, at least in Malaysia lah, one of the first few models yang bukan EV. Bukan EV, daripada jenama yang ramai orang kenal sebagai jenama EV. So nanti kan siapa yang minat boleh daftar minat secara atas talian. Jangan tanya saya harga, saya tak tahu harga dia. Tapi confirm dia takkan mahal sangat seperti lawan-lawan Continental yang saya cakap tadi tu. Harga dia mungkin lebih accessible, tapi dia dalam ratusan ribu lah. Kalau dia skedi lah. Kalau dia I see what you did there. Let's go. Next news. Moving on. Dua roda. So kita terus ke satu pilihan mobility yang sangat-sangat mampu milik, skuter 125cc. So Bonsu Honda telah melancarkan pada hari kita rakam ni Honda Vario 125 Street. So ini adalah sebuah skuter bernadi 125cc silinder tunggal dengan penyejukan cecair menurut syarat akhbar dia. So dia premium sikit daripada skuter 125 yang lain yang kebanyakan dia pakai enjin penyejukan udara. So technically kalau secara teknikal, kalau dibincang, kalau Abang Izzal faham sikit pasal enjin ni, kalau dia dah ada liquid cooling ni, maksudnya dia boleh tahan lagi lama lah. Dia lebih lasak sikit lah. Tapi ada yang argue juga air cool ni lagi lasak sebab tak payah maintain coolant dan kurang komponen lah. Kurang komponen. Tapi apa-apa pun dah lancar, dah rasmi. Rupa dia agak ranggi sebab ini adalah model kemas kini daripada Vario 125 sebelum ini. Tu yang nama baru dia 125 Street. Harga asas RM7,468.
60 bilik. Right. Tapi macam saya cakap tadi lah, dalam segmen skuter 125cc ni dia mahal sikit lah sebab dia pakai No, I mean setiap kali ada kereta motor Honda yang bawah 10,000, mata terbuka sikit lah. Because that's not very often, is it? Ha? That's not that often, is it? Macam tu lah. Tapi ya, so tu satu But money pilihan. well spent. Oh, kita sendiri pakai motor Honda. Okay, daripada produk kita ke teknologi. Jarang-jarang kita dapat syarat akhbar yang berasaskan teknologi. Ada, banyak. Ada? Tapi tak ada kena dengan kereta. Tak ada kena dengan kereta. Tapi yang ni kena dengan kereta. Pasal peti sejuk lah. Ya, kadang-kadang kalau Abang Izzal dengan saya buka kita punya ruang email ni untuk editorial kita ni, dapat je syarat akhbar yang pelik-pelik. Kenapa hantar kita press release pelancaran peti sejuk? Pasal makanan pun ada. Pasal keju pun kita dapat. Allah. Tak apa. I mean, it's okay. Kita baca. Tapi sorry lah kalau kita tak run sebab kita kalau boleh nak stay as close as possible. So kita otomotif lah. kita masih otomotif. Otomotif ni pun tak terbuat. Tak semua kita boleh run tiap minggu. Itulah. Okay. Satu syarat akhbar rasmi daripada Chery Malaysia. Nampaknya mereka dah lancarkan satu aplikasi mudah alih, mobile app, yang dinamakan Carlinko, dan ini khas buat pemilik Tiggo 7 PHEV dan Tiggo 8 PHEV. Okay. Apa tu, Torik? So Carlinko ni adalah satu app di mana pemilik model-model ini boleh akses banyak benda, termasuk fungsi convenience macam nak setkan nak aktifkan aircon sebelum masuk kenderaan, nak cari kenderaan kalau terlupa parking kat mana. Tapi paling penting ni aplikasi ni dia lebih fokus kepada train kuasa plug-in hybrid dalam model-model ini, di mana anda boleh, salah satu fungsi utama dia, anda boleh rancangkan pengecasan di rumah, dan dari kawalan jauh anda boleh lihat status kenderaan anda, bukan sahaja tahap angin tayar, tekanan angin tayar, tapi baki state of charge bateri, baki jarak bergerak maksima, elektrik dan juga petrol, dan juga paling asas sekali rekod servis dan juga penjadualan servis. So ini salah satu peningkatan kualiti pemilikan untuk model ni. This is good. But I think that satu tabiat lah kita sebagai media ni, kita kan selalu dapat kereta kan. Dan I have to admit yang sebab kita hanya pakai kereta tu untuk jangka masa pendek, kita tak pernah sibuk nak install app tu kan, sebab kita tahu kita tak boleh pakai lama, yang kadang-kadang dia dah lock kepada pemilik kereta yang asal. But I think this app macam ni tak lama lagi adalah satu benda yang akan jadi standard. Dan apa yang saya cakap kat sini adalah kita sebagai pengguna, bila kita memilih kan, I think it's also unfair that bila kita hanya lihat kepada prestasi performance dan suspension dan dia punya cornering apa semua macam mana kan. Tak lama lagi bila kita nak review kereta, kita kena lihat kepada aspek teknologi. Contohnya tapi ini sebenarnya satu benda yang jarang dan ataupun belum lagi jadi kebiasaan oleh pengeluar kereta untuk mengumumkan benda-benda macam ni. Intentional or not saya tak pastilah kan. But I remember masa kita bercakap tentang smart #5 dulu kan, the one story that I brought back from that launch adalah dia punya chip Ryzen tu, kan, di mana bila kereta dah, saya rasa tak lama lagi memang kita dah kena menilai kereta macam kita menilai laptop. Betul. Atau phone. And then good you brought up the smart #5. Saya nak highlight the computing power daripada chipset AMD Ryzen dalam kereta tu. Ya Allah, mana-mana peminat dan penggiat gaming komputer ni akan steam sebab it's very very powerful. And kenapa saya cakap benda ni adalah sebab kebanyakan kita masih menilai kereta daripada aspek tradisional yang, dan bila benda pelik sikit, harga kereta naik sikit, kita sudah bising kenapa kereta ni harga mahal sangat kan. Tapi apa yang kita patut lihat juga adalah pemahaman dari segi teknologi ni. Kita dah cakap pasal ADAS sebelum ni, dalam kita misal sebelum ni. Mungkin satu hari kita buat salamci tentang aspek-aspek
teknologi yang lain. Teknologi pengguna ni. What do you call that? User teknologi yang the comfort saya cakap pasal keselamatan dan prestasi. Kita tak bercakap tentang teknologi. What is comfort boleh? Keselesaan. Convenience kan. Kesenangan. Jangan lupa, as these convenience technologies become more and more complex, the computing power of the car also needs to be more complex tau. Kan? And the demands on the engine performance, the comfort performance, and also the safety performance has cost. Betul. Yep. Betul. And I think that one we can help our buyers or our listeners to make them better choices, I think, in the future. Tak apa. Kita dah pitch the idea. Well done, Cherry. Okay. Kita dah pitch the idea. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda nak kita selang rinci sikit pasal mobile app daripada aplikasi mobile app daripada syarikat kenderaan ni, beritahu kami akan cuba usahakan. Tapi apa pun, tanya kepada Cherry Malaysia dan kepada untuk pembeli yang dah tempah Tiggo 7 PHEV, Tiggo 8 PHEV yang belum muat turun aplikasi ni, sila muat turun dan anda boleh aktifkan profil anda dekat bilik pameran masa proses penyerahan kenderaan. Untuk pemilik sedia ada, silalah download daripada App Store maupun Play Store dan kunjung bilik pameran atau outlet Cherry terdekat untuk aktifkan profil anda. Itu je. Right. Kita ke industri pula dan abang tahu tak syarikat Cycle and Carriage? Yep. Dia famous untuk Volvo dan juga Mercedes kan? Volvo dah lama tak carry tu, tapi Mercedes dah tak ada. Okay. Alright. Tapi diorang primarily salah satu rangkaian dealer Mercedes-Benz terbesar di Malaysia. Dan tertua di Malaysia. Nama dia selalu lalu kalau kita lalu dekat, tak silap saya sekarang Naza Automall dekat Federal Highway. It was them dulu kan? Oh ya ke? I think so. Tak. Abang silap. Tapi saya tahu dekat Federal Highway. I could be wrong. Abang silap. Naza Automall tu memang Naza Automall. Kalau ke depan sikit, sikit menghala ke Sunway tu, sebelum jambatan Sunway tu kat sebelah Federal Highway ada satu showroom Cycle and Carriage. Tu memang showroom Mercedes-Benz lah. Okay. But anyways, kalau abang tidak tahu, Cycle and Carriage dah kembangkan demi portfolio. Mereka bukan sahaja penjual rasmi jenama Mercedes-Benz, tapi semenjak akhir 2024 tak silap saya, atau awal 2025, mereka telah mengambil jenama-jenama daripada Stellantis. Okay. So mereka juga menjual Peugeot dan baru-baru sekali Leapmotor. So berita terbaru daripada diorang, Cycle and Carriage baru saja membuka satu bilik pameran 3S khas Leapmotor, jenama Leapmotor. Yang ini adalah outlet Leapmotor 3S pertama mereka di Glen Mary, Shah Alam. Besar, 22,497 square feet. And ini 3S. So dia ada service center. Tu penting. So kepada pemilik Leapmotor, dah ada Cycle and Carriage Leapmotor 3S di Glen Mary, Shah Alam. Okay. The only thing I'll say about this adalah setiap kali satu syarikat, terutama macam ni, in the case Cycle and Carriage is not Stellantis, it's a dealer. Bila mereka membuat satu investment yang besar, terutama yang di Glen Mary, that also jangan hanya, it's not that they have a 3S center or 4S center there, but they are investing more on a particular brand. Bermaksud their confidence in the brand is growing. I think that's the signal that I take from this lah. Betul. And memang nyatalah boleh tengok daripada facility yang sedia ada dekat 3S center ni, bukan sahaja service center ada, dia orang ada port pengecas juga. Dia orang ada pengecas AC dan DC. Untuk semua kereta ke untuk kereta dia orang saja? Rasanya untuk dia orang je. Now this is going to be something I'm going to bring up in the future. Tapi just very quickly, kadang-kadang saya tak berapa, I think this whole right to charge has to be discussed lah. Kan, everybody should just share kan. Sebab kadang-kadang kita pergi, sebab kita tak bawa jenama tu, kita tak boleh charge kat situ kan, when we really need it. I think that alone will unlock a lot of address some problems in some areas for EV charging. Okay. Selain daripada ni, ada berita kurang baik sikit daripada scene motorsport kita. Kadang-kadang kita ada segmen motorsport, sebab bila ada berita motorsport, kita akan cerita motorsport. Ni bukan industri, ni motorsport. Ni motorsport. So nampaknya pusingan Super GT di Malaysia tahun ini
telah what's the word, postpone. Kalau mengikut dia orang punya siaran media, ditangguhkan. Ditangguhkan. Thank you. Postpone. Telah ditangguhkan. Tarikh baru belum diberi lagi. Tetapi untuk mereka yang nak refund pembeli awal yang nak refund tiket boleh refund atau boleh upgrade kepada pit walk. Tu saya difahamkan. Dan apa saya difahamkan, Kenapa dia postpone? penangguhan ni datang daripada permintaan daripada kerajaan Malaysia melalui Tourism Malaysia. Oh, okay. Dan ini salah satu sebab je kenapa kos untuk air freight, kos untuk kos air travel, penerbangan dah naik mendadak akibat konflik Timur Tengah ni lah. Yeah, that's very sad and discomforting also kan. Dalam satu acara ataupun satu sukan bermotor lah maksud saya kan, di mana mereka membelanjakan banyak pembelanjaan yang tinggi. Still dengan harga minyak macam ni, mereka pun tak tahan juga. Mereka kan? pun tak tahan. So buat masa sekarang mengikut siaran mengikut pengumuman yang diberi, penangguhan, bukan cancellation, bukan pembatalan. So kita nantikan. So masih lagi akan dianjurkan? Masih akan dianjurkan, tapi tak tahu bila. Tarikh baru belum ditentukan lagi, tapi sejurus kita dapat tarikh baru ni, kita akan umumkan. Saya pun actually I was very excited for this race weekend. I wanted to see this race dan weekend. ini bulan Jun kan? Sepatutnya bulan Jun. So kalau dia tangguhkan, let's say lah bulan 11-12, we are going to see a very wet GT lah. Tak apa, kita tunggu dulu. Kita tunggu pengumuman rasmi dia. Okay. Masih lagi dalam sukan motor. Kawan kita Jazman Jaafar. Kawan kita dan juga tetamu yang pernah datang ke studio Tekan Habis, Jazman Jaafar. Betul. So tahniah kepada Jazman Jaafar sebab dia baru sahaja minggu ni dilantikkan menjadi bendahari kepada MAM, Motorsport Association Malaysia. Dia menggantikan bos lama saya, Datuk Razlan Razali, yang telah letak jawatan dan undur untuk fokus dalam perniagaan peribadi dia. So Jazman Jaafar dah dilantikkan sebagai pengganti kepada Datuk Razlan Razali lah di MAM. Dan menurut siaran akhbar MAM, mereka kata ini adalah satu langkah untuk mengukuhkan lagi pentadbiran dalaman mereka, dan juga diorang nak mengguna Jazman punya status sebagai professional driver yang dah cebur banyak jadi dia membawakan pengalaman dia dalam pelbagai siri perlumbaan, termasuk single seater dan juga prototype dan juga GT kan. Jadi I think all these different experiences baguslah untuk dibawakan kepada MAM. Dan walaupun dia seorang pelumba 4 roda, dia prihatin juga kepada pelumba 2 roda tau. Jangan lupa dia diam-diam dia tengok kita punya budak buat macam mana tau, macam adik Hakim Danish. Kita ucapkan tahniah kepada Jazman dan juga semoga sukses selalu lah. Semoga MAM terus maju dan semoga Jazman pun terus maju. I think we should bring him back on nanti, tapi kita bagi dia masa. Mungkin dia nak bangkitkan beberapa isu baru. Is 100 days our new standard now? Macam dengan Datuk Rashid kan. So kalau bulan 4 maknanya lebih kurang bulan 7, bulan 8 lah. Okay, tak apa, kita usahakan. Kita usahakan. Kalau nak letak di ruang komen Okay, so news dan happenings banyak tu lah. Saya boleh recap dengan Abang Izzal minggu ni. Tapi saya rasa ada lagi satu isu abang nak naik kan. Ini bukan satu isu yang paling terkini atau yang berlaku minggu ni lah. Tapi ini ada satu berita yang kita, bukan sebab apa, tapi sebab ada banyak isu yang terkini yang kita terpaksa cram dalam episod-episod yang sebelum ni. Itu pun dah jadi sampai 40 minit, dekat sejam kan untuk news saja. Tapi kita nak bawa balik kepada isu yang agak menyedihkan lah yang berlaku di Malaysia. Ini bukan isu baru, tapi isu yang kami rasa masih lagi ada peluang given that it's recent. Dan ini adalah isu tentang memandu dalam keadaan mabuk atau bawah pengaruh, di bawah pengaruh dadah kan, DUI lah kalau di US panggil DUI kan, driving under the influence. Dia sebarah pengaruh bahan kimia lah yang boleh buatkan anda punya kebolehan untuk membuat keputusan semasa memandu sangatlah
terjejas dan terancam. Okay, dan baru-baru ini kita juga melihat sampai melibatkan kes maut. Dan kalau anda yang tengok video tu, memang boleh dielakkan jika keputusan yang betul dibuat sebelum itu kan. So sayangnya satu nyawa lagi kita hilang kan, disebabkan atas benda ni. Tapi bukan saja isu yang tu, ada lagi dua berita di mana satu adalah mabuk, ditangkap memandu dalam keadaan mabuk, dan satu lagi menyebabkan kematian disebabkan pemanduan menggunakan dadah. Okay, I just want to have an open discussion here. Torik, apa pendapat Torik tentang apa yang patut dibuat tentang isu ni? For me senang je, penguatkuasaan kena dipertingkatkan lagi. Saya sendiri dah nampak peningkatan penguatkuasaan ni dalam beberapa kawasan kritikal. Kadang-kadang saya balik lambat lepas lepak dengan kawan di tempat lepak favourite saya akan lalu roadblock. Saya akan lalu roadblock yang diletakkan yang paling kerap saya lalu dekat Lebuh Raya Kerinci, sebelum turun ke Federal Highway. So itu memang saya dah rasa kerap berlaku roadblock kat situ. Lagi satu dekat sebelum saya sampai ke tol Grand Saga Batu 9. Habislah pendengar kita dah tahu saya duduk mana ni. Tapi saya dah nampak memang dah ada peningkatan dalam kekerapan roadblock daripada PDRM nak kekangkan masalah dan gejala ni. Tapi saya rasa tak cukup. Mungkin kena ada lebih lagi. Dan bila Torik bercakap pasal roadblock ni, saya terfikir satu benda. Dengan kebanyakan pemandu, kita banyak kelihatan sekarang ni ramai dah sampai berani nak. Dulu kita selalu nampak motor akan melanggar arus. Itu pun kita dah rasa bahaya. Sekarang kereta pun ada kan yang melanggar arus. Dia lebih berani untuk melanggar arus, and that's what happens when either you're drunk or you're under the influence of drugs. Senang cerita, orang yang pemikiran dengan kepala waras tak buat benda ni. So pengusahaan dari segi roadblock ni, saya rasa since we've been talking about multi pathway for a lot of times, I think saya takkan kata roadblock ni tak berkesan. Satu cara yang boleh dibuat, tapi I don't know, this is me just thinking out the box. Maybe we should start having undercover polis dalam kereta yang anda tak tahu tu polis. Polis penyamar. Tapi mempunyai polis penyamar lah senang cerita kan. Ataupun polis yang anda tak tahu tu kereta polis, bukan hanya untuk mengecam pemandu-pemandu mabuk, pemandu-pemandu yang pakai handphone semasa memandu juga boleh dijumpa dengan cara ini. Saya rasa proses begini dah sedang berlaku di negara macam Australia. Ya, of course. Satu yang Kak Anita cakap dalam episod dia kan, camera is one thing. Tapi ada certain things that a trained policeman boleh cam kalau anda tidak. Tapi bila nampak kereta polis, semua orang baik. Ini cara Malaysia. Betul. Kita akan bawa elok sampai nampak polis kan, terlalu baik pula. Nampak kereta polis, nampak kuda putih, kita relax, kita buat nak baik. potong pun takut. Kan? So maybe, I don't know. Tapi apa yang saya cakap ni sebenarnya adalah lebih menjurus kepada bagaimana undang-undang digubal. Kan? Sekarang ni pun untuk mengelakkan kesangsian, Torik tahu kan, kalau macam roadblock pun saya difahamkan bukan roadblock, sekatan jalan, saman eko. Okay. Sekarang ni dia dah tak boleh buat di mana-mana sahaja. Tahu? I think I was told for quite some time already. Kalau polis tak letak kamera ni, and I'm not talking about AES, talking about kamera yang polis tu akan bawa duduk dekat bawah jambatan tu kan, perlu dibuat di tempat-tempat yang digazet. So dia tak boleh buat di mana-mana kan. I guess untuk nak meningkatkan, one of the argument is for integrity lah. Kalau dia buat mana-mana, kita tak tahu adakah dia mempunyai kuasa untuk membuat sesuatu kerja. Tapi benda tu kalau gazetted kan, senang sikit nak pantau lah kan. Tapi kalau kita tengok, makin mengepek-epek lah benda-benda yang jadi sekarang ni kan. Dan undang-undang sekarang tidak dapat tidak agak sukar untuk membuat satu hukuman yang standard. Saya bagi contoh sebagai contoh yang
kes di Kuala Lumpur yang motor yang penunggang tu melambung jatuh atas kereta tu. Dekat Jalan Barat itu Klang. Untuk nak menghukum dengan lebih keras, tidak dihukum di bawah akta dia dihukum di bawah akta panduan bawah pengaruh. Akta dadah. Akta dadah. Dadah yang mendapat hukuman yang lebih tinggi. Kan? Yang kena sama 10,000 tu bawah akta yang bercakap tentang pemandu mabuk. Ya, jadi akta yang ada. Ya, jadi sekarang ni kalau kita nak menghukum ataupun mencari hukuman setimpal untuk seorang yang decide untuk bawa kereta mabuk, ada banyak akta yang boleh digunakan. Ya, padahal saya rasa lah, I don't know, I'm not a legal expert. It would be great to see a single law that covers the decision to drive drunk. You know what I mean? Kan? Sebab dia kalau tak mati pun, kan, bila ada menyebabkan kematian, dia boleh cari akta yang lebih tinggi, involuntary manslaughter lah apa semua, kan. Tapi kalau hanya bawa mabuk sahaja, tapi tak ada apa-apa berlaku, cuma ditangkap memandu secara mabuk, hukuman dia bagi saya tak cukup berat lah. Okay, untuk konteks, Section 45A, kalau ditangkap sabit kesalahan memandu bawah pengaruh alkohol, penjara 2 tahun atau denda antara 10,000 hingga ke 30,000. Lesen memandu digantung 2 tahun. Itu minimum dia. I think ini sebab in the end for me the logic is simple. Dia kena macam ni Dia tak boleh kalau dia bawa tapi tak menyebabkan kematian, dia punya hukuman dia lebih ringan, jauh lebih ringan. Dan kita hanya akan mengambil tindakan yang keras bila kematian berlaku. Bila orang tu dah mati baru nak ada tindakan yang keras. I think the laws have to be looked at balik untuk siapa yang even decide to drive drunk. Okay. Kan? It has to be deterrent. Dia tak boleh hukuman ni has to be strict enough sometimes for me to a point where it has to deter. Saya setuju. Saya setuju. There is no reason for you to drive a vehicle drunk dalam era e-hailing kita ni. Betul. This is what I think. I think this is one act yang satu kejadian yang tak patut jadi dan menyebabkan orang tak bersalah hilang nyawa. That's a war crime, man, if you ask me. Okay. Serius. Betul. Okay, apapun, saya setuju. Mungkin undang-undang perlu dikeraskan lagi. Hukuman perlu dikeraskan lagi. And I stand firm. Again, dalam era e-hailing ni, tak ada alasan untuk anda pandu kenderaan dan ini of course adalah pendapat kami sahaja, because we feel very strongly about safety and everything. Tapi kami nak juga, kalau ada sesiapa-siapa yang ada kepakaran dalam bidang ini, terutamanya bagi undang-undang, dan kami bukan peguam atau pakar undang-undang di sini, share your thoughts please inside the ruang komen atau hantar email, dan mungkin kita boleh ulas lebih lanjut dengan satu pakar yang boleh cakap pasal ni. Kami akan usahakan, insyaAllah. Okay, perkata Abang Izzal, kita rehat sebentar, tegur air kejap, dan bila kita kembali Aiman ni bila road safety mesti dia on kamera. Dah lah dia control kamera. Jom. Sila. Saya bukan nak merendahkan kes-kes mabuk yang telah berlaku selama ni. Saya, as everyone know, I'm an advocate for safety, especially on the road. Tapi let's have some statistics, and this is according to JPJ. Cuba teka, dalam tahun 2024 sebanyak 6,464 kemalangan fatal, kemalangan kemalangan maut telah dilaporkan. Daripada 6,464 kes tu, berapa banyak kes disebabkan oleh pemandu mabuk? Does anyone want to venture a guess? Can I throw a rough figure percentage? My gut says about 10 to 15%, but I have a feeling your stats are much higher than that. Is around that figure. 12 kes kematian disebabkan DUI. So 12%? No, 12 kes. It accounts for 0.19%, 0.19% daripada kemalangan maut disebabkan oleh pemandu mabuk. This one is in 2024. And in 2025 pun Anthony Loke, kita punya Menteri Pengangkutan, melaporkan that figure to Parliament lah. So my question here is, kalau kes kemalangan maut disebabkan pemandu mabuk ni account for such a little percentage,
why is everyone, kenapa semua orang sangat berfokus tentang kejadian-kejadian macam ni? Kenapa kita tak fokus lebih kepada negligent driving ataupun yang lawan arus ataupun yang tidak mengikut had laju? Why do we why is it such a national interest that we talk about pemandu mabuk ni? I'm not saying that we shouldn't. It's good that we are discussing semua aspek keselamatan, but it's just a question that I want to throw to kita punya host lah before we go for a break. Okay. Bagi saya lah, the simplest answer for me adalah bila anda memandu dalam keadaan mabuk, sepanjang pemanduan anda memilih untuk membahayakan orang lain. Orang yang buat macam gila, dia tak memilih untuk membahayakan orang lain. You know what I mean? There's a big difference. Tahu? And you can't argue skill. Susah nak buktikan skill. Bagi saya, mabuk memang you are clearly not in a position to drive. There is no one who will ever rationalize and say that when I'm drunk I can drive. Yes, setuju. You know? For me, macam saya cakap tadi lah, there is no excuse dalam zaman ada e-hailing, zaman public transport yang elok, dan nobody in their right mind, siapa-siapa yang pemikiran waras will not do exactly what Abang Izzal said lah. And kalau dia bawa laju contohnya dan buat cuai, dia ada undang-undang lain tau yang dia boleh gunakan. Dia bukan jalan bawa akta just memandu secara melulu. Ya, saya setuju sebenarnya. Kes pemandu mabuk ni adalah satu kes yang sangat-sangat senang untuk kita elakkan. Sebab all it takes is for you to decide, no, I'm not well enough to be driving, I'm going to order a Grab or e-hailing, macam Torik cakap. So yeah, I think it's a worthwhile topic untuk kita discuss dalam deep dive ni. Okay, kita usahakan dalam kita akan usahakan dalam planning episode akan datang. Tapi kalau anda setuju, beri pandangan dalam ruang komen bawah, beri suggestion dalam ruang komen. Kalau segan, info@tekanhabis.my. Suggest a guest also, we willing to find out. Kita nak pakar. Kita nak borak dengan pakar pasal ni kalau boleh. Alright, terima kasih Aiman. Apa kata kita rehat sebentar, Aiman, Izzal, dan teguk air sekejap, dan bila kita kembali, kita masuk ke segmen Selam Rinci. Selam Rinci apa dia? Nantikan. Alright, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi bersama saya, Torik Azmi, Abang Izzal dan Encik Aiman di Podcast Tekan Habis, episod 82. hari ni aku on point. Aku ingat lagi nombor episod. Alright. Encik Aiman tak nak bagi trofi ke? Why? You don't get a trophy for remembering the bare minimum. I'm gonna stay out of this. Okay. Okay, oops, shots fired. Okay, so hari ni kita nak buat selam rinci tentang asas teknik-teknik panduan yang menjimatkan petrol atau bahan api, atau lebih dikenali sebagai hypermiling. Kami rasa yang yalah, kita telah bercakap secara makro tentang isu-isu yang berlaku di dunia, tapi untuk sementara ni bila kita menghadapi krisis minyak, krisis bahan api lah saya rasa amat berpeluang untuk kita sekarang turun sampai ke bawah, di mana kita sendiri boleh mempraktikkan apa yang kami akan bincang pada hari ini. Harap-harap kami memberikan sedikit-sedikit tips dan idea bagaimana kita boleh mengurangkan, dan sebanyak yang boleh kita juga akan cuba menerangkan the mechanics behind why it is what we say. Okay? So kita dah seperti apa Abang Izzal cakap, kita dalam era di mana harga bahan api mungkin kepada, especially untuk mereka yang pakai diesel, dah tak masuk akal. So kadang-kadang kita tak ada pilihan. Bila tak ada pilihan, kita kena maximize the situation lah. Dan apa yang kita nak bincangkan ini mungkin bakal membantu anda. So apa itu hypermiling? Hypermiling ni satu terma yang bukan baru, tetapi terma yang it was coined by drivers who have figured out the techniques to efficient driving. Teknik-teknik panduan yang lebih cekap tenaga, lebih efficient. Okay, so hypermiling ni secara asas dia teknik-teknik asas dia sebenarnya you boleh pakai dalam
apa-apa jenis kenderaan, tak kisah dia pakai diesel atau petrol maupun dia kenderaan yang jenis nadi enjin ke pembakaran tradisional ICE ataupun yang telah dielektrifikasi, plug-in hybrids maupun battery electric vehicle. Saya rasa walaupun dia ICE ke HEV ataupun EV, walaupun apa kita boleh kata mekanisme pacuan berbeza kan, satu pakai elektrik motor, satu pakai enjin atau dia menggabungkan kedua-dua pacuan ini, konsep tentang penggunaan kereta dan cara kita bergerak adalah sama sebenarnya. Sebab setiap kereta mempunyai satu berat, dan enjin ataupun motor diletakkan untuk menggerakkan. Therefore you're moving a heavy object from stop to in motion, dan the physics behind it is the same untuk menggerakkan. Dan bagaimana perubahan kelajuan itu berlaku, mekanik dia sama. Satu yang berat nak slow down memerlukan tenaga, dan satu yang tidak bergerak mahu bergerak memerlukan tenaga. Dan cara kita buat mungkin berbeza untuk kenderaan kita bawa, tapi prinsip fiziknya sama. Yes. Okay, so apa kata Faizal, saya mulakan dengan kita cover dan bincang yang benda-benda paling asas sekali pasal hypermiling. Okay. So saya dah bagikan ni kepada beberapa bahagian dan beberapa elemen. So kita mulakan dengan sebelum tu Torik, saya cuma nak mendefinisikan bagaimana anda boleh mengukur tahap kecekapan tenaga pemanduan anda. I think this is important, terutamanya dalam ICE. Sekarang ni kalau saya lah dan kebanyakan yang kita media, kita suka menggunakan ukuran berapa liter per 100 km. Ada juga ukuran yang anda boleh tukar, terutamanya kalau kereta anda adalah kereta moden yang mempunyai trip komputer, dan saya tak tahu apa meter yang dipanggil untuk mengukur the efficiency. Basically you see either liter per 100 km ataupun km per liter. Tapi apa-apa pun, kalau anda nak mengukur sebelum dan selepas anda mengamalkan apa yang kami cakap dalam episod ini, you want to see a difference before and after. Bermaksud kalau anda macam contoh macam saya menggunakan kereta naturally aspirated 2.2 liter SUV, saya dapat dalam 11, selepas saya mengamalkan ini saya akan dapat 10 dan kadang-kadang 9. Itu yang kita cari, as long as the number goes down. Tapi Torik, kalau anda tidak mempunyai meter tersebut, dia tak keluar di dashboard anda, apa cara paling cara paling asas, pakai trik komputer yang paling asas. You boleh kira jarak bergerak yang anda cover antara pengisian minyak. Okay. So for me, masa saya bawa kereta paling asas saya dahulu adalah Protosaga. Protosaga ada trip komputer trip A, trip B saja. So dari situ saya boleh kira panduan saya ni efisien ke tak. Sebab kadang-kadang kalau saya tahu bila lampu isi minyak dah naik, lepas 450 km tu, dah kira ballpark figure saya 450 km setiap pengisian tangki penuh lah. Itu dah kira. Ada satu lagi cara tau yang diajar kepada saya oleh orang veteran. Apa dia? Okay, anda pergi isi minyak. Okay, anda isi minyak let's say dari kosong, dari setengah pun tak apa, tak ada masalah. Tapi okay, bila anda isi, simpan receipt yang ada tu. Simpan receipt. Okay, receipt anda tu memberitahu anda berapa liter anda isi. Dulu kita punya harga minyak ni lebih standard lah kan. Kalau kata minyak tu RM2 untuk 2-3 tahun kan. Sekarang ni kita dah start nampak perubahan harga, dan harga boleh berubah bila masa. Dekat receipt tu ada tulis berapa liter anda guna. Betul. Gunakan berapa liter tu, dan juga tengok anda punya speedometer. Setiap kali anda isi minyak, reset balik anda punya trip meter tu. Trip A, trip B. Trip B. Dan bila anda isi minyak the next time, tengok berapa liter yang anda gunakan. Dalam selepas 2-3 kali anda isi minyak, anda mungkin ada satu purata yang lebih baik untuk menunjukkan sekarang cara anda membawa kereta ada tak dia punya peningkatan atau penurunan dari segi efisiensi. So this is another more tak susah, not super accurate but highly accurate. Sebab kadang-kadang kita bila bawa ni, bila kita menggunakan trip meter saja, dan kita tak tahu sebab
different terrain, different road akan memberikan fuel consumption berbeza. Betul. Kan? Tapi kalau boleh kita nak overall secara purata. LTP pun kira macam tu sebenarnya. Dia memberikan satu senario-senario yang purata. Kan? Dia akan town driving, highway driving, bawa di bukit apa semua tu dibuatkan dalam satu drive cycle dan dia gunakan sebagai satu standard cycle untuk WLTP, dan juga NADC CLTC pun sama. Betul. Tapi cuma dia punya route dia berbeza lah. Dia simulator route berbeza. Okay. So, alright. Okay. Actually Abang Izzal, pada asasnya hypermiling ni sebenarnya apa tahu? Momentum management. Pengurusan momentum. Okay. So salah satu fundamentally kita kena elak kalau nak jaga momentum kenderaan ni, kita kena elakkan brake dan pecutan yang tidak perlu. Sebab macam Abang Rizal cakap tadi, physics, science, bila kita nak pecut, guna tenaga, guna bahan api. Bila kita brake pun dia menggunakan tenaga dan tenaga ataupun kadang bahan api, more tenaga lah. Tapi dia juga boleh menjana. Tapi apa pun paling penting ialah maintaining momentum, jaga momentum management. Dan salah satu benda yang saya perasan ramai orang Malaysia tak pandai-pandai bila pandu kereta. You raise an important point, tapi sebab ini adalah satu going back to basics episode I think we should also define what momentum is. Okay, secara fiziknya momentum ni adalah bila sesuatu kenderaan itu sedang bergerak, let's say lah kita kata 100 km sejam, sebanyak mungkin dia ingin terus bergerak. Kan? So banyak kita boleh gunakan contoh momentum ni bila kita bercakap dalam accident lah. Kenapa kereta tak sempat brake? Sebab momentum kereta itu menyebabkan bila dia terlalu laju, dia terbabas, susah nak brake. Itulah momentum. Sebab kereta ataupun apa-apa objek yang bergerak tidak mahu berhenti bergerak. That's basic physics. So bila kita bercakap tentang dalam keselamatan jalan raya, kan, pastikan kereta anda tidak terlaju, sebab kalau anda nak brake dengan cepat, momentum kereta anda tu menyebabkan kereta tu tidak mahu berhenti. Betul. Tetapi dalam bila kita cakap tentang fuel efficiency pula, momentum perlu dijaga supaya anda tidak perlu menggunakan tenaga untuk pecut balik. Saya bagi contoh simple. Anda tengah bawa 100, okay, kalau boleh kita nak mengelakkan daripada memberhentikan kereta itu lebih cepat, dan lepas tu kita kena lajukan balik menggunakan minyak yang lebih banyak. Saya bagi contoh paling mudah. Menjaga jarak kenderaan yang selamat. Yes. Okay. Menjaga kenderaan selamat dari segi keselamatan, sebab kereta anda ada momentum. Bila jarak anda tu terlalu dekat, susah anda nak brake kalau kereta depan emergency brake. Dan dalam segi bercakap tentang menjaga minyak, kan, kalau kereta depan brake, anda pun kena brake ikut dia. Tapi kalau jarak anda lebih jauh, bukan hanya lebih selamat jika ada brake kecemasan, tetapi kalau dia slow down, anda tak perlu brake sebab ada jarak untuk anda memperlambatkan the slow down of your car. If that makes any sense. Yes. Kan? Dan let's say lah anda belum sampai dia, kereta tu dah jalan balik. Jadi anda tidak memerlukan tenaga yang lebih untuk maintain anda punya kelajuan. Itu logik dia lah. Itu logik dia. So nak kurangkan pembaziran. Dan salah satu benda, one bad habit saya perasan ramai orang Malaysia ni tak ada, disebabkan tidak menjaga jarak antara kenderaan yang bagus. Nobody seems to coast. Tak ada orang yang cuba meluncur, tak silap saya. Coasting dalam apa yang dia cakap adalah dia lepaskan dia punya accelerator pedal dan tidak menggunakan brake, biar kereta tu meluncur dengan sendirinya menggunakan momentum kereta. Betul. Dan kalau nak yang kenderaan tersebut boleh memperlahankan diri ni sendiri dengan berat dia sendiri. So bergantung kepada beberapa faktor, termasuklah kelajuan asal dan berat kenderaan anda. How much you decelerate in coasting really depends on that. It varies car to car. Deceleration of coasting or deceleration masa coasting bukan sebab kereta tu berat. Macam saya cakap tadi, the physics is that if it's heavy, it's going to continue to go heavy. Dekat mana sebenarnya dia punya penurunan deceleration ni? Sebenarnya daripada rintangan. Yes. Rintangan angin I think is a small factor, tapi yang paling besar adalah rintangan enjin.
bila tidak ada tenaga yang masuk dalam enjin anda, Ha. okay, tidak ada minyak dalam situ, basically your car now is resisting turning because there is no input of fuel into it to keep it moving. Betul. Piston pun ada momentum juga, engine pun ada Engine momentum resistance. juga. Yes. Kan? So ada rintangan daripada train kuasa engine, rintangan aerodinamik sikit, dan berat kenderaan pun ada memainkan faktor sikit, tapi kita akan bincang pasal berat kejap lagi. Siapa yang tahu pasal engine braking ni fahamlah apa dia cakap kan. Natural engine braking lah kira. Okay, so satu benda yang many Malaysians should look into and practice is coasting. Meluncur. Dan saya bagi lagi satu kelebihan kalau anda boleh master the art of coasting ni, anda kurangkan stres kepada komponen brake. Betul? So bila anda kurangkan stres kepada komponen brake, boleh panjangkan jangka hayat komponen brake. Itu salah satu kelebihan lain lah daripada tu, selain menjimatkan penggunaan bahan api. So coasting, it varies car to car, vehicle to vehicle, tapi bila anda master ni, anda akan perasan penggunaan minyak, especially bila dalam the act of re-accelerating, pecutan semula nak keep up in traffic, sangat-sangat efficient. Tak pembaziran boleh dikurangkan. Alright. So tu satu, momentum. Kedua, ini pun lagi satu, ramai orang Malaysia ni pada pandangan saya tak ikut sebenarnya. Ini pun something ramai orang overlook, memandu perlahan atau more precisely memandu pada kelajuan optimum. I think this is also referring, menunjuk kepada, ingat tak 2-3 episod lepas kita bercakap tentang aliran. Flow. Flow is important for the same reason of talking about momentum dan juga the eliminating as much as possible the need to accelerate. Kan? Memandu ikut aliran tu sangat penting kan. Dan jangan bercakap tentang aliran anda sahaja ataupun kenderaan anda, aliran kenderaan anda in reference to the traffic flow. You also need to think about how your driving impacts other people punya traffic flow. Betul. Contoh saya bagi masa tu, ingat tak yang saya bagi contoh adalah tentang menukar lorong. Kan? Bila kita tukar lorong, bagi saya lah kan, and ini saya nampak selalu bila saya bawa, sama ada dia nak memotong di single lane carriageway ataupun nak memotong di dual lane carriageway pun sama. Dia akan, contoh ada lori slow dekat lane kiri. Okay. Dia rapat dengan lane kiri tu. Okay. Now at that speed, dia masuk lane kanan baru dia pecut. Sepatutnya the best way, it's safer and also uses less fuel. Lebih efisien, lebih cekap. Kalau lori tu, anda kena jaga jarak sikit. Okay. Bila kereta yang anda anticipate akan yang potong anda dan anda nak masuk tu, anda dah start accelerate dah. Maknanya anda semakin hampir dengan lori tu, dan baru anda masuk. That means you are gaining speed as you are going in. Less stress on the engine, less fuel consumption and better flow. Dan kereta belakang anda, yang anda, kalau anda slow, anda terus masuk lane kanan, kereta belakang tengah laju, dia pula kena brake dan dia pula yang rugi minyak. Betul. Kan? So balik, these two dia memang interlink to each other lah. So ultimately kalau kita asyik tekan minyak brake, tekan minyak brake, tekan minyak brake, memang makanlah minyak kita. So penjaga, saya ada satu mantra lah bila saya cakap, especially saya ajar anak Imran tahu lah ini. There's one mantra, keep up or keep left. Ikut kalau nak cakap dalam bahasa Melayu susah keep up dalam bahasa Melayu. Keep up, keep it up lah. Keep up tu maksudnya apa? Ikut. Ikut aliran. Kalau tak boleh ikut aliran, ikut lorong kiri. Macam tu lah lebih kurang. Betul. Tak so best lah. It sounds better in English. Sounds better in English. Sebab biasanya keep up or keep left. I keep that mantra. Apa yang selalunya kita nampak kat signboard, duduk sebelah kiri kecuali memotong. Ikut kiri kecuali memotong. Ikut kiri dan selalu kita bincang tu dari segi keselamatan or how you annoy the hell out of other drivers. Lane hogger lah. Lane hogger kan. Tapi sebenarnya dia ada juga satu impact besar, iaitu apa kita bincang hari ni lah, iaitu penggunaan kecekapan bahan api either dalam your fuel or someone else's fuel. And kalau, jangan ingat benda tu tak impact anda. Kalau semua orang, kalau anda boleh bantu diri anda dan semua orang untuk menurunkan penggunaan minyak, the whole use of fuel goes down and demand goes down, prices go down. Nampak kecil saja apa kita buat tu, ni remeh, alah tukar lane pun nak komen kan. Tapi sebenarnya kalau semua orang praktikkan, imagine how in big numbers, dan kita ni pemandu yang ramai kan, that
seorang jimat 1 liter kan, kita ada berapa kereta yang didaftarkan di Malaysia? 33 juta tau. That's 33 million liters of petrol. In theory lah, in theory lah kan. So secara teori lah. Okay, so Abang Izzah faham kan where I'm going with this? Yes, definitely. So kepada kawan-kawan lane hogger tu, tolong jaga-jaga. Balik kepada so lepas ni, if you're lane hogger, minyak naik, I'm blaming you. Anda juga mungkin mengakibatkan orang lain kos minyak dia orang naik juga. Dan juga anda juga. Juga. Okay, but anyways, kelajuan optimum ni is very car to car. Tapi kena cari juga ni. Macam I give you an example. Protosaga saya dulu, kalau saya seorang saja bawa tanpa kargo atau kargo minimal full tank, saya dah cari dia punya optimum cruising speed. Okay. 115 km sejam pada gear 5. Kita saya manual dulu. RPM bawah, RPM lebih kurang lingkungan 3,000 ke 3,500 RPM. So bila saya dah jumpa sweet spot saya tu, itulah saya dah tahu saya punya, ini salah satu contoh cara nak cari optimum speed lah. Bagi mereka yang tak berpro, how do you know the car is at optimum speed? Bila satu engine tidak mengaum bising. Okay. Itu maksudnya you're over revving. And bila you're over revving, RPM tinggi memang makan minyak lah. Tinggi would be what? Above 3? In general, untuk kebanyakan kenderaan engine combustion generasi kini, above 4,000 RPM. 4,000 RPM and above tu dah. Kalau mak saya ajar pasal RPM ni dulu. My mom's an accountant, but she taught me this. Dia kata kalau 3 tu tinggi lah. Ini zaman masa saya belajar bawa kereta, dia pakai kereta Volvo 240. 240. Tank. Okay. Manual bang, jangan main. Okay. But anyways, salah satu petanda RPM tinggi sangat. Dan bila anda tekan sikit, dia rasa ada rintangan kuat nak naik lagi RPM. So itu satu, you are over revving, you're not at optimal speed. Kedua, lagi satu petanda optimal speed, kereta tidak rasa seakan-akan dia mengah atau lemah. I think it's important also to discuss optimum speed and optimal acceleration. Sebagai contoh sekarang ni kan, especially the kereta-kereta yang moden ni, dia bergantung kepada mode kan. Kalau anda perasan, bila anda tekan minyak, you find that the car punya gear drops. Okay. Let's say anda corner pada gear 3 dan anda nak pecut, tiba-tiba boom, dia turun gear 2. After cornering, masa anda tengah memecut. That's an indication sometimes that you are pressing the accelerator too much. Accelerator dia tak yang zaman sekarang, dia bukan macam dulu. Dulu dia pakai kabel. Sekarang is called APS, accelerator pedal sensor. Kan? Throttle position sensor, TPS. TPS is for throttle body. Basically accelerator tu berapa banyak anda tekan. Okay. Ada so satu, kira DBW lah, drive by wire. Ada satu sensor dalam, bukan sensor, basically it's a apa dia panggil tu, rheostat kan. Bukan rheostat. Lama saya lupa nama dia. Basically a device dalam tu yang tengok anda tekan banyak mana. That just signals your demand kepada engine. Now the engine decides, is the driver demanding more power. Kan? And sometimes that happens because kita tekan minyak terlalu kuat, terlalu cepat kan? So you want to be a bit smooth in the way you press the pedal. Supaya, and the indicator is tiba-tiba kereta drop gear, anda nampak RPM anda naik suddenly. Bermaksud dia drop gear because you are demanding too much. Ni untuk kenderaan yang ada transmisi automatik lah. So bila the RPM car sekarang ni tiba-tiba semua auto lah, dah tak ada yang manual, tak ada tu. Manual, you are basically doing manual demand. Dia bukan hanya manual gear shift tau, dia manual demand. Manual demand. But the auto cars, kereta dulu pun ada. Kalau anda tekan kuat je kan, dia akan drop gear untuk give you the power. That's a easy simple indication mengatakan you're asking more than supposedly lah. Betul. Okay. So gear low, bila dia drop gear, bermaksud your engine now has higher RPM. High RPM naturally means more fuel consumption. Okay, talking about acceleration kan, adakah ianya lebih menjimat minyak kalau daripada stationary, daripada kita traffic light merah contohnya, kita tekan accelerator tu pelan-pelan but we are accelerating for a longer time, ataupun kita accelerate lebih laju supaya kita sampai ke optimum speed lebih cepat, which is the more fuel efficient way of accelerating? That's a very good question. Soalan bagus. Well, I think dia banyak sistem yang mungkin akan try to circumvent this lah. But what are they circumventing? Dia semua the physics, go back to the physics.
Okay. Force equals mass times acceleration. Kan? Mass is constant. Kan? If you need more acceleration, you need more force. Betul. Meaning you need more energy. Kan? So getting to a certain speed, you're accelerating over a longer period of time tetapi menggunakan kurang tenaga because you are that's my rough engineering estimate lah. Okay. Kan? I understand I must logic kan? You get somewhere longer but you use something more faster, is it going to be the same effect? Saya lagi suka the second technique. Saya kalau off the line, saya akan cuba pecut kepada kelajuan optimum yang saya perlukan secepat mungkin dan maintain kat situ. Yep. So either way it works, tapi kena tengok keadaan juga. Not you have to adapt to the situation and adapt to vehicle juga sebab katakan teknik memang akan berbeza jika bawa katakan kereta kecil macam Protosaga manual versus bawa kereta yang besar dengan enjin yang lebih berkuasa macam tak payah naik jauh sangat lah, Honda Accord enjin 2 liter 4 silinder yang besar sikit. So dalam Protosaga automatic pula tu, saya akan off the line daripada traffic light, saya akan pecut sekuat mana boleh yang what's safe daripada from the onset dan cuba naik ke optimum speed secepat mungkin dan maintain kat situ. In a more powerful bigger car, saya akan kurangkan aplikasi throttle sebab dah ada cukup tenaga dan torque, horsepower dan torque untuk naik ke kelajuan optimum yang saya perlukan. Kadang kelajuan optimum ni kena ikut flow, kena ikut traffic flow. Okay, so don't forget higher acceleration means you are running the engine at higher RPM. Higher RPM also has a higher resistance of turning. Betul. Kan? Kita bukan hanya cakap pasal kereta tu, we also talking about the piston block, you're pushing it to move faster. And when you get high acceleration, I think naturally you'll get better, less fuel efficiency lah. Okay. Right? Okay. So the next element yang kita kena bincang, ini pun saya rasa ramai orang selalu terlepas pandang sebenarnya, berat kereta kita. This is a no-brainer, but I think we take for granted also. Ramai orang tak ambil tak faktorkan berat kereta bila ditambahkan dengan penumpang dan juga kargo. You know where this happens. Ada satu kelompok akan marah kat saya. Bukan diorang akan marah kat saya, bini diorang akan marah kat diorang. And this group are golfers. Because saya pun main golf juga, at least not as active as I used to be. Tapi kita sentiasa menyimpan barang-barang bag tu dalam kereta. Sebab apa? Anytime standby lah nak pergi main. Tapi honestly, yes, ini satu this is one bad habit I think banyak pengguna jalan raya, pemilik kenderaan di Malaysia kena kaji balik. Perlukah anda bawa banyak barang sebegitu dalam kereta anda tiap-tiap hari? Okay, Abang Izzal tadi kecam geng-geng main aku tak kecam. Kau tak kecam kalau dulu kau pun buat juga. Okay, tak apa. Tak apa. Untuk mereka yang sering dibisingi oleh bini pasal bawa bag golf, bising balik kat bini. Perlu ke kau bawa 8 pasang kasut standby dalam kereta? Perlu ke kau bawa bag baju 5 kilo yang kau tak akan pakai standby dalam kereta? Terutamanya sekarang sebab bila diesel adalah RM6.70, every gram counts, man. So okay, kita dah bincang pasal sains dia. Saya nak tambahkan lagi satu benchmark pasal berat ni daripada dunia sukan motor. Dalam dunia sukan motor, every gram counts. Every gram of excess weight it will penalize you berapa milisaat dalam lap time. So yes, logik dalam berat ni sangat-sangat kuat. So advice paling senang, nasihat paling senang saya boleh bagi tahu anda, tengok dalam kereta anda, perlukah anda bawa semua benda-benda ni yang tidak datang dalam kereta masa hari diserahkan kepada anda di bilik pameran. The basic should be spare tire, tools, first aid kit, triangle. Ni semua perlu. Mana tahu. Dan itu pun ada syarikat-syarikat yang sekarang dah tak memberikan spare tire kan? Atas alasan penjimatan, atas alasan pengurangan berat nak meningkatkan kecekapan penggunaan bahan api. Power to weight ratio. So yes, Abang Izzal tadi. I don't honestly. I for me,
It's not budget friendly lah, which means you have to run on running flats, and I rather have a tyre sotong lah, to be honest. Saya lebih rela ada spare tyre lagi, space saver pun. I prefer that, but I see the science and the logic. Kalau kita buang spare tyre tu, berat kita lagi ringan, dan as they say, macam Colin Chapman, pengasas Lotus cakap, less is more. Yeah, but actually it's more of a test procedure and how they circumvent that, but that's a different episode altogether lah. Tak apa. Okay? But berat kita kena jaga. Macam berat badan kita jugalah. So saya again, formula dia senang. Perlu ke aku bawa ni dalam kereta ni tiap-tiap hari? So kalau anda rasa tak perlu, keluarkanlah dari kenderaan anda. But anyways, moving on. Lagi satu benda yang ramai orang okay, we do one more before we break. Lagi satu sebelum kita break. Lagi satu benda yang orang selalu overlook pada pandangan saya, Abang Izal. I'm guilty of this also. Tahap tekanan tayar kita. Oh, this became even more clear for me masa kita bawa Dr. Edwin masuk dalam kita punya episod hari tu. The importance of tayar. Correct, tayar pressure. Dia kena cukup angin. Dia kena bukan ada angin, dia kena ada angin yang betul. Yang tepat, mencukupi. Yeah. So, logik dia senang je. Kalau dalam konteks penjimatan penggunaan bahan api dan jimat tenaga, tayar pressure is important juga sebab nombor satu, tayar yang kurang pressure, kurang tahap angin, rintangan tayar dia, rolling resistance dia lagi tinggi. Which means kita perlu lebih tenaga dan kerjakan enjin lebih kuat. Sebab dia mudah. Bila tayar kurang angin, maknanya tayar tu lebih lepeh lah because of the weight of the, sebab berat kenderaan tu, jadi lebih banyak permukaan menyentuh jalan, lebih banyak permukaan menyentuh jalan. In racing is good. Tapi bila kita menggunakan di atas jalan raya, we just need an optimal amount of grip, dan that grip is going to add more fuel consumption to your car. Okay, actually dalam perlumbaan lain sikit bang, sains dia lain sikit, tapi more accurately, tayar yang kurang angin ni dia lebih efektif untuk yang off-road. Dia perlukan all that surface area for grip. Tapi in the context of penjimatan, kalau bagi kereta tayar bandar ni, gunakan yang optimum. Dan jangan terlebih isi angin juga, sebab itu membawa risiko bahaya yang lain pula. Kita nak optimum. So kita jurutera pun dia tak ada terlalu banyak terlalu sikit. There's always an optimum number, sebab ada banyak faktor kita nak cuba capai, banyak objektif nak capai. Jadi kita balancekan dengan mencari satu titik optimum. Betul. Now kita ulang balik sebab ini pernah keluar dalam kita punya episod dengan Dr. Edwin. Anda boleh tengok lebih lanjut, tapi secara rumusannya, here's the tip. Anda tengok di door jam dekat pintu anda tu, kadang-kadang selalunya dekat pintu belah pemandu, kadang-kadang kau tak jumpa, dia ada dekat pintu passenger pun ada, tapi I'm not going to get to that. Itu petanda apa tau? Itu petanda tak buat left hand drive, right hand drive conversion yang betul. Stiker belum pindah. Betul. Tak apa. Okay. Dekat dalam pintu tu mesti ada stiker, dan anda tengok number tu dan isi bila anda keluar di rumah selepas tidak memandu selama beberapa jam. That means kalau anda keluar pagi, terus pergi ke stesen minyak dan isi angin ikut number tu. Okay, tidak kira pukul berapa, just dia panggil cold tires. Cold tires, okay. Bukan sejuk. Dr. Edwin kata it doesn't make a big difference ke, the temperature of the tire tu? Dia kata isi je whenever you rasa macam Tapi the general practice is the number put on those are cold tires lah kan. Of course dia punya discrepancy tak besar, tapi the best tip lah, because we are talking about efficiency today, and that's what the general consensus is lah kan? And tire pressure optimum ni dia akan berubah sebab setengah kereta macam pickup truck atau kebiasaannya motor lah, dia bagi angka yang berlainan jika layout dan kargo atau payload berlainan. Macam motor, pada senang motor motor single rider, pressure dia banyak ni je, banyak 20, optimum untuk motor saya 29 PSI. Tapi kalau saya bawa pillion, saya kena tambah lebih sikit. Kalau saya bawa pillion dengan top box, dia bertambah lagi. So take note of that. Just to jawab soalan Aiman tadi, kalau tengok kereta saya lah yang ada TPMS kan, saya nampak perbezaan lebih kurang 2 hingga 3 PSI. Bila ada, I'm not sure, kalau ni kita tanya Dr. Edwin lah, if 3 PSI makes a big difference, but if you're looking for the most optimum, cold start is the best lah. Itu yang dalam manual pun dia cakap. Okay. So anyway, sebelum kita rehat, kita recap jap. So apa yang asas pasal hypermiling? Satu adalah momentum management, pengurusan momentum. Kedua,
panduan pada kelajuan optimum. Ketiga, berat kenderaan kita, pantauan berat kenderaan. Dan juga keempat, pantauan tahap tekanan angin dalam tayar. Okay, ada berapa lagi kita boleh touch, but I think this one is more EV centric. You mean eye centric? Oh ya, masih eye centric. Tapi kita rehat sebentar, dan bila kita kembali, kita sambung perbincangan ni. Okay, jom rehat. Alright, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi bersama saya Encik Taurik dan Encik Izzal di podcast Tekan Habis, di mana minggu ni kami selau rinci sikit pasal asas-asas teknik-teknik panduan penjimat minyak, atau panduan teknik panduan lebih efisien, atau lebih dikenali sebagai hypermiling. So kita dah cover asas-asas penting tadi. Sebelum kita beralih ke teknik-teknik yang khas untuk kenderaan yang dielektrifikasi, kita cover lagi dua yang basic yang ramai orang tend to overlook jugalah. Boleh? Okay, so nombor satu, Abang Izzal perasan tak, ada banyak kereta zaman sekarang, model-model baru yang walaupun dia bukan hybrid, dia dilengkapkan dengan idling stop start. Oh yeah, you either love that or hate that. So idling stop start ni, saya nak bagi pencerahan kepada pendengar kita. Ada function dia, but unfortunately pada pandangan saya, primary function idling stop start ni adalah untuk mengurangkan pelepasan asap dan emisi. Tetapi in certain extreme scenarios, bila macam Abang Izzal duk Shah Alam kan, Abang Izzal tahu tak legenda traffic light 999? Oh, siapa tak tahu itu kan Duk Shah Alam. Bukan 999, 199. 199. So dalam satu situasi di mana anda tahu anda akan duduk tidak bergerak lebih daripada, okey lah, pada pandangan saya 3 minit lah. 3 minit lah paling maksimum saya boleh tahan duduk dalam jam lah. I think you should turn off the engine. Saya bersyukur dalam zaman kita ni, banyak kita dah lengkap dengan idling stop start ni untuk bantu kita kurangkan. Taurik cakap tu kan, saya teringat masa saya di Bangkok dulu. And Bangkok ni minyak memang tak pernah murah lah kan. Kalau anda naik tuk-tuk tu, dekat traffic light dia tutup tau. Manual off, manual on. Yep. So bila traffic light waktu tunggu kat traffic light lama sangat, ditutup kan? Ditutup. Okay, and untuk motosikal, spesifik untuk motosikal pasal idling ni, saya difahamkan kalau anda stationary lebih dari 2 minit setengah, memang patut anda tutup. Sebab, tapi isu pasal start stop ni dia sedikit kontroversial lah. Kontroversial sikit. Dalam maksud kata yang ada kajian yang menunjukkan bahawa start stop ni memang akan meningkatkan efisiensi enjin dan pengguna minyak kurang, sebab anda berhenti bila kereta tak perlukan enjin, maksudnya tak bergerak, you don't need the engine on, you switch it off. Tapi ada juga kajian yang mengatakan yang jangka hayat starter pula menjadi satu isu. Dan there are mixed reactions on this lah kan. Ada yang kata, ataupun ada syarikat berkata yang memang dia direka bentuk dan diuji untuk beberapa ribu cycle start stop ni kan, kitaran ignition ni lah. Tapi kalau kita bercakap dari segi tolak tepi jangka hayat starter dan objektif adalah penggunaan minyak, of course dia sepatutnya mengurangkan penggunaan minyak lah secara logiknya, sebab padam enjin. Tapi pada pandangan saya Abang Izzal, idling stop start ni dia lebih efektif dalam kenderaan kecil seperti motosikal. Kat kereta ni the difference is very marginal. Tapi macam Abang Izzal cakap, itu pun satu debat yang kontroversial. But at this point in time, margins do count kan? Sebab minyak dah jadi satu komoditi yang sangat-sangat berharga. Betul. Apapun, saya pun curious to know daripada pendengar dan pengikut kita, apa pandangan anda? We want to know this one. This one is interesting sebab saya nak tahu, sebab kita ada banyak jenis kereta, start stop function pun ada yang best pakai, ada yang restart dia macam tak boleh kan? Ada yang start stop, saya tak mau cakap kita mana, tapi ada model yang saya cuba start stop tu dia kasar berhenti gila kan? Bukan, masa saya dekat roundabout, saya nak keluar roundabout, tiba-tiba ada lag. Dia mati salah timing. Mati salah timing kan. So kongsi pengalaman anda. Dan ini sebab dia controversial sikit, kami nak tahu, do you think you don't mind a bit of extra petrol if it means the less annoyance because of your particular start-stop function model?
Betul. Okay. So beri pandangan anda di ruang komen di bawah ataupun melalui saluran email info@tekahabis.my. Silakan. Okay. Seterusnya, ini pun lagi satu benda yang agak kontroversi sikit, lagi-lagi kepada penggiat dan peminat. Tapi ini tak ada kena-mena dengan ICE atau EV atau PHEV but a particular item on the car yang yang secara teorinya menambahkan prestasi kenderaan. Sepatutnya. Okay, we're talking about aerodynamics. Tahap aerodinamik kenderaan. So ini, kalau dalam kenderaan pembakaran, pada pandangan saya, aerodynamic does play a role dalam penjimatan penggunaan tenaga atau okay, tak apa, kita ketepikan yang mudah dulu. Okay, pertama sekali kita cakap pasal rintangan angin. Okay, basic dia untuk mana-mana kenderaan, sepatutnya anda kena tutup semua tingkap. Dan windscreen depan dan belakang ni, termasuk tingkap kiri kanan, fungsi kedua dia, fungsi utama dia sebenarnya untuk struktur kereta. Satu. Fungsi secondary dia aerodinamik. Dan ini penting. Okay. The basic theory is this: lebih banyak rintangan angin, lebih banyak daya yang diperlukan untuk nak maintain kelajuan kereta anda. Okay. Lebih laju satu kereta itu bergerak, bergantung dia akan, faktor pertama adalah lebih laju bergerak, lebih banyak rintangan angin dan lebih banyak bahan api digunakan untuk maintain kelajuan itu. Betul. Yang menambahkan lagi adalah bentuk kereta anda. Kalau bentuk kereta anda kotak macam bas, macam lori, bila buat laju lebih banyak pakai minyak. Rintangan dia tinggi. Satu lagi trik yang akan mengubah bentuk kereta anda. Ni, pasang roof box. Saya ada pengalaman first hand. Okay. Di mana saya menggunakan roof box balik kampung. Kotak atas bumbung ni. Siap dengan rack. Okay. Memang ada banyak perbezaan dari segi pengguna minyak. Okay. Kalau saya tak pakai roof box, macam contoh saya balik ke Alostar, saya dapat satu full tank, ada lebih sikit lagi minyak boleh sampai sana. Kalau saya balik dengan roof rack dan bawa pada kelajuan highway saja, cukup-cukup minyak. So there's about 1/8 to 1/4 of fuel that I use more bila saya pakai roof rack. And this comes despite the fact Abang Izzal pakai roof box dengan roof rack yang daripada jenama terkemuka produk yang telah diuji dalam wind tunnel sebagai betul, sebab anda boleh dengar bunyi angin tu naik atas bawah semua. There definitely is additional rintangan. Okay, so rintangan tu bukan sahaja daripada segi berat, tetapi dari segi aerodinamik. Dan ini telah membuat perjalanan Abang Izzal mengguna lebih bahan api kan. Dia simple je. Roof box yang berkualiti tinggi, yang harga mahal lah kan, it optimizes better, but it doesn't remove kan. So dia, keyword dia optimize dia optimum lah. Tapi jangan lupa, saya tak boleh cakap secara mutlak, sebab kenapa kita pakai roof box, kebanyakannya adalah sebab orang nak duduk dalam kereta dan tak ada tempat untuk letak barang. Jadi kita tambah roof box tu kan. So there are two factors lah. Satu adalah full load. Kita cakap terbalik pasal berat tadi. Tapi rintangan angin tu juga satu faktor lah. Sebab bila saya bawa kereta penuh tanpa roof box, I still can see a slight better, ada lebih banyak minyak dalam tangki lah. Bila sampai ke KL. Pasal aerodinamik ni juga, ada yang kata pasang aero kit pun sia-siakan minyak je. For context, keyword tadi optimum kan. Untuk kereta prestasi tinggi atau kereta yang dibinakan dengan varian prestasi tinggi, yang dah siap pasang, macam kita ambil contoh BMW 3 Series. Dia ada version-version yang biasa, dia ada version yang prestasi tinggi, M340i. So Abang Izzal boleh perasan M340i, bumper dia lain sikit, dia punya side skirt dia lawa sikit dan sebagainya. Dan saya nak terangkan kepada viewers kita, itu walaupun nampak dia sebagai tambahan estetik tu dia ada uji kaji saintifik dia. So it's wind tunnel tested. And untuk kebanyakan kereta prestasi tinggi yang ada wing besar lah, diffuser lah, pelbagai lah, semua ni ada function, tetapi bukan untuk efisiensi atau kecekapan bahan api, tapi untuk kecekapan lebih tinggi prestasi. And specifically talking about cornering, sebab lebih banyak grip. Downforce. Teori dia adalah
GT wing ataupun sebarang aerodynamic yang dihaskan untuk what's the word for it, untuk menekan kereta tu ke bawah. Jadi bila dia corner, dia boleh corner dengan kelajuan lebih tinggi. So downforce ni tambah kepada tahap grip pada tayar lah. Satu benda yang anda kena faham adalah aero ataupun GT wing apa-apa performance wing ni, dia hanya berfungsi untuk dapatkan prestasi tu pun pada satu kelajuan yang minima. Jadi kalau anda menggunakan kereta yang ada wing dalam jam, anda kena faham yang anda juga menambah berat kepada kereta lah. Kan? Tanpa apa-apa manfaat yang lebih. Tapi kalau anda rasa handsome itu berharga, kan, just know what you're paying for lah. I'm not saying anything kan. Pendek cerita, kalau bawa Beza 1.0 tu tak payah kata lah pasang GT Wing, tambah berat je. Tak, kalau dia rasa benda tu menghandsome ke kereta dia dan dia lebih efisien, bukan dari segi minyak, tapi dia sebagai seorang yang gembira dengan GT Wing tu, dia atas kereta dia perform better di tempat kerja apa semua, silakan. Kan? But like I said, if you only talking about that, the GT Wing adds weight when you drive at low speed. That's the only benefit you get lah. Just so you know, because kita bercakap tentang kecekapan tenaga saja hari ni. Kecekapan tenaga. Yes. Alright. Okay, so kita dah cover banyak asas. Sekarang apa kata Abang Izzal, kita bincangkan sikit pasal teknik-teknik panduan cekap dalam kenderaan yang dielektrifikasi, XEV. So boleh. Tapi sebelum Torik cakap tu, saya nak just ingatkan bila cakap pasal EV dan nak mengukur ke tahap kecekapan tenaga digunakan, EV setahu saya tidak ada yang analog. Kan? Tak ada. Jadi anda punya meter cluster tu akan ada information tu. Kadang-kadang tidak ada betul-betul depan muka anda, tapi kalau anda tekan, there's always an efficiency tab or efficiency button or menu dalam anda punya what they call the infotainment system kan. Cari situ ada boleh nampak graph, and sometimes it's quite fascinating. Kan? Saya kadang minat tengok, terutamanya bila bawa setengah model PHEV yang dia ada satu animation tu. Sekarang ni model-model hybrid yang tunjuk animasi kat dalam paparan. Kita tahu sekarang ni, bila kita bawa ni, bateri ke yang tengah pacu kereta, adakah engine tengah pacu kereta, ataupun dua-dua sekali. That's very interesting to me. Some models have it. Betul-betul. Okay? So kalau kita bincang pasal kenderaan yang dielektrifikasi, XEV in general, tak kisah hybrid, plug-in hybrid maupun bateri elektrik, apa yang paling ketara kat sini ialah kebanyakan je sekarang ni, terutamanya hybrid baru, dia bahagi pilihan mode panduan satu pedal, single pedal driving mode. Just to be clear Torik, adakah single pedal dan driving with high regen benda yang sama? Part of it, tapi bukan sama keseluruhan. Okay. So regen ni, Mini yang kita cuba hari tu, Mini Cooper S tu, itu adalah single pedal lah bila kita masuk B mode tu. Sebenarnya yes. B mode tu dalam single pedal mode ni, cara aktif dia dan cara operasi dia berbeza daripada jenama ke jenama. Tapi dalam Mini kita bawa hari tu, B mode tu is technically salah satu switch untuk adjust level of regen, dan level of regen ni lah penting untuk single pedal drive mode. Okay, siapa yang tidak faham apa kami cakap, single pedal mode ni adalah satu cara pemanduan di mana anda tidak menggunakan brake langsung kecuali dalam kecemasan. Bukan saja kecemasan, tapi untuk menghentikan kereta sepenuhnya. Jadi bila anda tekan accelerator, kereta akan bergerak. Bila anda lepaskan accelerator, dia bukan coasting, dia dah rasa macam kereta tu membrake. So satu benda yang ketara dalam kenderaan yang telah dielektrifikasi, tak macam kenderaan pakai tray kuasa pembakaran tradisional. Bila anda lepas pedal minyak, kenderaan yang dielektrifikasi tak ada kebolehan untuk coasting selagi anda tak deactivate regen lah. Regeneration ni. So bila lepas pedal, mekanisme e-motor ni menghasil daya niah pecutan atau deceleration yang kuat. Some model, some production cars boleh generate setinggi 0.2 G dengan motor dalam mode undur, reversing, untuk menjana semula tenaga. So bila kita cakap dalam konteks tenaga ni, regenerative braking, the more regen braking you have, it's in theory a good thing lah kan. Jadi bila anda memandu dalam bandar terutamanya, saya mengesyorkan anda menggunakan high regen setting, sebab dia akan tolong anda brake, you less stress on your brake pads. But more importantly, ia adalah satu alat untuk mengecas bateri anda semula. Betul. Bermakna anda menggunakan kurang tenaga daripada
sumber elektrik lah yang sebenarnya datang daripada alang batu ataupun daripada minyak. Kan? Tapi satu yang I have to caution you lah, high regeneration braking, kebanyakan orang mungkin tak faham bila saya nak pakai, bila saya kena off. Of course the natural rational is kalau bateri tu boleh charge gunakan brake gunakan brake ataupun gunakan slow down, I want to use it all the time lah. Ingat tak balik tadi kita cakap pasal momentum? This is when that option of kadang-kadang kita mengurangkan kepada medium. Some have low and high and that's it. Some have low, medium, high. Kan? Dekat situ anda mungkin nak guna high atau low bila anda rasa momentum kereta itu boleh membantu anda. Momentum bermaksud kereta itu staying fast. That means regen tak masuk. Seperti turun daripada turun bukit kat Genting. Betul. Ataupun bila anda jumpa satu situasi bila anda turun bukit, tapi turun bukit tu sepatutnya anda nak maintain momentum. Jadi bila anda naik, anda tak payah tekan accelerator. Tapi sebab high regen, dia slow down. Kan? Jadi kat situ bila nak naik tu dia akan gunakan lebih banyak bateri. This one is a bit of an advanced driving technique. Tapi kalau anda boleh menguasai benda ni, dah faham konsep asas tentang momentum dan kaitan dia dengan high regen, low regen ni, boleh membantu anda untuk menggunakan bateri dengan lebih optimum. Setuju. So again, lagi satu kelebihan kalau anda boleh fasih dan master the art of regen braking single pedal driving ni, kita boleh kurangkan stres pada komponen yang lain. Kalau dalam EV, kita boleh kurangkan stres kepada komponen brake, kita boleh panjangkan jangka hayat komponen brake. Dan untuk EV specifically, regen ni, motor tu memang dibina dan direka untuk menampung penggunaan dengan regen. So boleh. Tapi untuk kenderaan yang hybrid ni, macam Abang Izzal cakap tadi, kena jaga-jaga sikit lah momentum dan sebagainya. Sebelum kita beralih kepada topik yang seterusnya, tapi Torik, setakat ni apa yang komen saya tentang perbincangan kita kan? The more I'm convinced that driving is actually part skill. Satu kemahiran. Dia bukan satu benda yang kita boleh tahu. Kan? Dan kita juga kena membezakan. And now kita selalu cakap pasal prestasi, dan kita juga banyak cakap pasal keselamatan di tekan habis dan bagaimana kemahiran memandu ini menjadikan anda pemandu lebih selamat sama untuk anda dan untuk pemandu lain. Tapi juga sekarang dari segi efisiensi kita nampak kemahiran pemandu ni penting. Jadi bila anda memandu ataupun salah satu yang saya rasa mungkin boleh diajar dengan lebih baik di sekolah memandu, kemahiran memandu atau memandu is not just about moving a car. Okay, kalau anda boleh pegang steering, anda boleh tekan accelerator dan anda boleh memandu ikut lorong, itu belum lagi menjadikan itu driving. It's still moving a car. You know what I mean? Mengalih kereta. Driving includes the skills of making sure that it's safe to operate. You can make good judgments and also you can save energy dalam satu keadaan yang selamat. Betul. Okay, but anyways, sebelum kita alih juga, saya nak teras bahawa asas-asas yang kita cover tadi boleh diaplikasi dalam EV juga. Cuma EV ni kenderaan yang diaplikasi XEV ni yang khas dia mode single pedal driving. Tapi ini perbincangan kita. Saya pasti ramai pendengar dan pengikut kita dah juga fasih dengan single pedal driving mode ni sebab mereka adalah pemilik EV atau XEV juga. So saya nak tahu pandangan daripada pemilik sendiri juga, especially dalam fasa transisi daripada ICE car to XEV dengan ada tambahan single pedal mode ni, perubahan cara panduan dan sebagainya. So tolong bagi kita pencerahan dalam ruang komen ataupun saluran email info@tekanhabis.my. Dan saya harap apa yang kita bincangkan dari segi pemandu, drivers in the hot seat, apa yang dah kita bincangkan ni boleh bantu anda dalam zaman harga minyak mahal sekarang ni. Okay, so Abang Izzal, selain daripada teknik panduan, I think we cover mobility jugalah as a whole kan. So salah satu komen yang kita dapat baca dalam berita baru-baru ni daripada YB Anthony Lok lah. So dia kata, kalau harga minyak mahal sangat, tak apalah, parkinglah kereta, naik public transport, guna public transport, ataupun apa kata anda bertukar pakai EV. Did he say it as frankly as that? That's what I'm getting it lah. Because I think it's about time. Kan? Okay lah kan, kita selalu, we always get ourselves trapped into the chicken and egg argument. You must have good public transport. Orang yang nak
sediakan pengangkutan awam pun kata tak cukup orang naik. Ini adalah satu peluang untuk mencuba sekurang-kurangnya. Kalau anda rasa I think it's time to debunk the myth by actually trying public transport kan. Saya rasa ia adalah satu alasan yang mudah lah bila kita kata public transport tak bagus. Bukan public transport tak bagus, public transport tak bagus di banyak tempat. Tapi ada di mana public transport tu sangat bagus. Kan? Geng-geng yang duduk sebelah LRT station tu semua pakai ke tak? Kan? Soalan bagus tu. Jadi soalan benar tu. Kalau anda yang berhampiran dengan stesen minyak yang boleh selesaikan masalah ni, kita harap anda kalau anda dah buat, thank you very much for helping the earth, I guess. Kan? But yang belum tu mungkin boleh cuba. Kan? Saya pun nak cuba. Tapi menarik lah Torik. Pertama kali saya nampak bas dalam kawasan saya. Dulu kan saya selalu komplain kan tak ada bas langsung kan. Saya dah nampak. Saya setuju. Saya dah pernah pergi lepak kat rumah Abang Izzan ni. Boleh kata dalam juga, dalam kawasan Shah Alam ni. Dan tak pernah saya lalu-lalang situ. Ada ke bas? Ada bas. Cuma sini? saya tak sempat nak ikut bas tu, tengok dia berhenti kat mana. Sebab tak ada bus stop dekat kawasan saya. I want to find out when I have the time. Nampak bas tu saya nak ikut kat mana dia berhenti. Ataupun saya nak tahan bas driver tu. Bang, kat mana bang berhenti? Saya nak cuba. Sebab kalau boleh memang kita nak pakai, kalau kita nak pakai public transport kan. Sebab satulah, sebagai satu responsible parent lah kan. Dulu bila anak-anak kita menggunakan bila saya lah dulu menggunakan pengangkutan awam, saya guna masa zaman saya sekolah dulu kan. Kita jalan kaki pergi bus stop lebih kurang 5 minit 10 minit tak apa. Tapi benda tu juga membina jati diri kita sebab you become independent. Anda tak harap tiap kali nak keluar je, ya boleh tak hantar pergi ni, boleh tak hantar pergi tu kan. Bila sampai satu umur kita nak dia berdikari kan, tapi tak ada peluang untuk berdikari, kita kena hantar juga. So bila saya nampak public transport ni ia adalah satu cara yang baik lah untuk mengajar anak-anak kita, bukan yang kecil yang dah sampai certain umur yang dia boleh berdikari, untuk berdikari. It's a good thing. And when you don't have efficient public transport, it also robs you of that opportunity. Kan? Dulu saya keluarkan kawan-kawan, dulu kita nerd komputer, kita pergi dulu Plaza Imbi lah. Sebelum Plaza Laut ada kan. Bawa balik naik bas bang. Kan? Kita go to dulu. Sekarang kita tahu boleh lah. Dulu kalau saya daripada KL, siapa yang orang Shah Alam macam saya yang dah lama duduk Shah Alam, tahulah bas 222 tu dia takkan bergerak sampai bas tu penuh. Dia tak ada jadual. Sekarang dah ada bas. So I'm interested to find out. Kan? Okay. So mungkin ibu bapa kita terkejar-kejar sebab kita nak cepat pergi ke kerja apa semua. Maybe you're not ready for it, but there are opportunities to teach our society about the importance of public transport. That's what I think. Falsafah lagi Zal. Kita baru satu episod dengan Abang Luke pasal makro isu. Kita dah makro habis-habis kat sini. Sebab Abang Izzal punya tahap makro tu lain macam. Saya punya tahap makro, yes, saya setuju dengan sahutan YB Anthony Loke. Kita patut, kalau boleh pakai, patut pakai public transportation ni. The only question is kita kena tengok sama ada kita tak nak pakai tu. Sebab memanglah tak syok lah pakai ni kan. Dulu kita pergi kerja naik kereta kan, tiba-tiba naik bas kan. I know some people think that people look down you, but no. Negara maju kalau pergi, dia orang semua pakai public transport kalau boleh. Setuju. Kan? It's not a symbol of status. Tapi satu lagi, Torik, saya yang menarik tentang statement tu adalah, do you think EV is going to increase in sales? Nampak je. Saya mungkin setuju dengan apa Abang Luke cakap dalam episod sebelum ni. Kita mungkin nampak satu spike. Tapi lepas spike tu, lepas satu what do you call spike bahasa Melayu? Lonjakan lah. Okay. So kalau saya tak tahu lepas lonjakan ni akan berterusan ke tak tu, saya tak tahu. Terlalu awal nak tahu. Saya pernah cakap dulu, ingat tak masa kita episod dengan Abang Samsul dengan Kechips, kan ada satu statistik yang menarik keluar. Pada tahun 2023 kan, yang subsidi diesel mula ditarik, tidak diteruskan kan. Kereta turun, penjualan kereta diesel turun kejap, tapi tahun 2025 kita nampak dia naik balik. Ini diesel pada RM3 lebih kan situ. Masih lagi kurang daripada RM4. I don't think that pada harga RM6 sampai RM7 ni dia akan naik lah. Tapi don't forget, it's just an indication that kadang-kadang kita kena bezakan apa yang kita dah biasa dengan apa yang akan betul-betul
menyusahkan kita lah. Okay, there is a certain price point that we thought was the price point, now has moved. Kan, dulu kita rasa RM2, tak boleh hidup lah kalau diesel RM3. Sales bounce back, guys. I'm not saying 6 will make it bounce back, but RM3 now is the new norm. Betul. Kan, jadi kita kena belajar untuk nak mengasingkan dua isu berbeza. Satu adalah apakah nilai yang sepatutnya orang boleh bayar untuk bahan api, because again bila kita cakap pasal bahan api ni, yes, bear in mind apa yang Luke cakap tentang implikasi dia kepada gaji kita dan sebagainya, but in the case of diesel, that give us an eye opener. Okay, but RM6 is going to inconvenience you definitely. Betul. Kan, it's a very big shock, but it's important for us to keep learning every day. Setuju. Dan balik kepada landasan kita sebagai podcast otomotif, saya nak quote Toyota juga, EV bukan solusi tunggul. It's not the final solution. What the pathway. Yep. So kita patut bersyukur kat pasar Malaysia kini kita banyak pilihan. So kita ada hybrid, plug-in hybrid, battery electric, mahupun range extender, REV. Jangan lupa. So pilihan banyak. Dan di tekan habis kita dah banyak cakap tentang and I stress this also in the vocab a lot. Bila orang tanya yang mana lebih baik, there is no answer unless we know how you use the car. Tiada jawapan mutlak atau jawapan sempurna. Jadi kita tidak ada satu solusi yang boleh mengurangkan penggunaan minyak anda, sebab kami tidak tahu bagaimana anda menggunakan kenderaan. Tapi anda tahu bagaimana anda menggunakan kenderaan, dan kami harap apa kami dapat cakap sedikit sebanyak dapat membantu anda. The keyword here adalah mengoptimumkan penggunaan bahan api anda. Optimization. And this is our objective untuk episod ni lah. And I hope kita di langit minggu lepas, kita di atas tanah tahun ni untuk membantu anda untuk memberikan tip-tip, kan? Okay. So dengan itu kita conclude lah kita punya sesi Selaluji kita minggu ni. Dan Torik, saya cuma harap apa yang saya dengan Abang Izzal dah bincang kat sini boleh manfaatkan anda. Dan kalau anda setuju, tak setuju, ada suggestion lain, ruang komen terbuka, ruang email pun terbuka, info@tekahhabis.my. Silalah, jangan malu-malu. Dan insyaAllah kita akan cuba buat lagi satu sesi Q&A tidak lama lagi, selepas kita punya sesi-sesi dengan tetamu. Ini sedikit mencabar Torik, yang Q&A kita seterusnya, sebab saya dah line up guest kita sebenarnya untuk 3 minggu yang akan datang. Okay, so maksudnya kita punya Q&A session nanti kena bayar hutang lagi lah. Kena bayar hutang lagi lah. Aduh. Kena apa? Langsingkan hutang. Langsaikan hutang. Aduh. Tapi I also heard that you guys are going somewhere in the next 2 weeks. I haven't got my official. I believe it when I see it, tapi pretty much confirm lah, insyaAllah, kan. So yes, I think we can tell the audience lah. Abang Izzal dan saya akan berantau. Kami akan berantau ke China. Kita buat apa kat China? Nantikan. Okay. Itu pun kena suspend lagi. Okay lah, fine. Suspend lah. Okay. Suspend lah. Cari makan sikit lah. lah. Tak lama lagi nak pergi ni. Itulah. Kita suspendkan lagi. We stretch it as much as we can. Just like how we should be stretching every liter of fuel now. Okay, kita tak akan cakap mana, but I think you can guess already. Tapi kita akan cuba sedaya upaya untuk membuat satu episod di China, InsyaAllah. So nantikan tetamu-tetamu khas yang kami dah jadualkan untuk episod akan datang, dan juga episod khas kami merantau. Inilah episod Teka Habis. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum.